Di sini saya kongsikan 3 posisi dalam pelaburan emas. Anda yang mana? Ramai orang beli emas tapi tidak semua tahu dia duduk di posisi yang mana. Ada yang beli sebab terikut-ikut, tidak mahu ketinggalan. Ada yang beli tapi tak tahu nak simpan ataupun nak jual ataupun nak buat bisnes. Bila tidak jelas, keputusan pun menjadi serba tak kena. Sebenarnya ada 3 posisi penting dalam pelaburan emas yang saya belajar dari mentor saya iaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Posisi yang pertama adalah posisi penyimpan emas. Mereka ini bukan tunggu harga murah tetapi mereka fokus pada pertambahan gram. Ini adalah posisi yang paling asas dan paling penting untuk orang biasa. Fokus penyimpan bukannya nak buat untung cepat. Mereka membeli emas secara konsisten. Tak kisah harga naik ataupun turun. Dia tahu emas ini makin lama disimpan, makin banyak gram terkumpul, maka semakin kukuh pertahanan kewangan mereka. Posisi kedua adalah pelabur emas. Mereka ini fokus kepada harga, beli jual, beli jual, beli jual dan kaut untung. Pelabur membeli emas apabila harga rendah dan akan jual apabila harga naik. Mereka memfokuskan kepada untung dalam jangka masa pendek ataupun sederhana. Posisi ini memerlukan ada ilmu, strategi dan modal, bukan membeli ikut emosi. Kalau silap kira, boleh rugi. Tapi kalau betul caranya, boleh mendapatkan pulangan yang cukup baik. Posisi ketiga pula ialah peniaga emas. Mereka bukan sekadar simpan tetapi membuka peluang perniagaan juga kepada orang lain. Sambil mereka simpan emas, sambil itu juga mereka menjana pendapatan. Mereka menjana pendapatan dari komisen belian emas, membantu orang lain mula simpan emas dan membina rangkaian pelanggan. Semakin ramai yang mereka bimbing, semakin besar potensi pendapatan yang terbuka. Dia bukan simpan ilmu seorang-seorang tetapi kongsi ilmu dan peluang emas kepada orang lain. Jadi mana satu posisi pilihan anda? Pilihlah ikut kemampuan dan matlamat. Yang penting anda jelas dan terus bermula.